Assalamualaikum. Guys, aku rasa hari ni aku nak cerita pasal ni lah guys. Radiator. Kalau kau perasan kat sini kan, aku letak tengah-tengah Radiator dia kat situ. Kan. Angin datang daripada sini. Angin daripada sini, dia kat sini. Okey, sampai Vario kena buat sirip macam ni tau. Dia punya sirip. Nampak tu sirip. Kalau daripada atas nampak. Dia terkeluar kan. Punyalah dia nak angin tu masuk. Sama juga dengan aku punya ADV, nampak? Dia nak angin tu masuk. Kenapa Honda buat macam ni kan? Kenapa? Sama juga dengan motor ni. Kau tengok ni. 1 inci tu. Dia nak angin masuk. 1 inci. Dia nak angin masuk. Kenapa guys? Sama juga dengan ni. Yang ni dia sirip macam ni je. Tapi dia macam dia stay juga. Still angin kat sini. Kan? Angin kat sini. Dia tak macam ni tau. Dia tak macam motor ni. Kau tak? Motor LC. Nampak? Radiator dekat depan. Sama juga dengan motor ni. RS. Radiator kat depan. Okay. Sama juga ni. Vario kalau kau perasan. Radiator dia kat sini. Angin kat sini. Kan? Sama juga dengan tu. So, nanti aku nak cerita sikit pasal radiator lah. Radiator. Apa masalah radiator sebenarnya. Dia ada satu masalah boleh menyelesaikan duit anda. Okay. Okay guys. Ni aku punya mileage Vario lah. Vario 150. So, motor aku ni pernah terjadi lampu temperature naik guys. Lampu temperature naik. Dan aku terpaksa berhenti tepi. Aku kena sejukkan. Dan ada coolant menitik dekat lantai. Dan aku cerita pasal motor aku lah. Aku tukar ni seketul, satu set. Aku bawa pun tak sampai berapa kilometer je guys. Lepas tu dia bocor lagi. So benda ni aku dah tukar. Lepas tu dia bocor lagi. Dia bocor dekat sini guys. Dia tendang coolant kat sini, kat lubang ni. So aku mungkin lah water pump yang aku baru beli tu rosak. So aku tukar dia punya getah. Dalam ni aku ada beli getah. Korang boleh tengok video aku tahun 2023 guys. Aku pernah tukar water pump ni sendiri kat motor ni. Tahun 2023. So aku tukar lagi, dia tendang. Okay, dia tendang, coolant tu masih menitik lagi kat sini guys. Masih menitik. So maksudnya aku dah tukar satu set water pump. Dengan aku tukar dia punya getah, repair kit tau panggil repair kit. Tendang. So aku pun macam kenapa kan. Lepas tu dalam video tahun 2003 aku pun ni dia punya thermostat. Aku pun rebus lah dia punya thermostat guys. Rebus dia punya thermostat. Kan nak tengok dia ni buka ke tak. Okey, buka. Kan. So apa masalah dia kan. Jadinya masih lagi macam coolant tendang. So situasi ni sekarang aku buka balik. Aku tukar lagi sekali lagi repair kit dia. 2 kali tukar repair kit. Dan aku tukar dia punya ni cap radiator. Okay. Cap radiator ni guys, dia ada fungsi dia tau. Fungsi dia adalah, aku bagi tahu simple lah kan. Nanti korang study balik, kau carilah video-video dekat tempat lain. Ada orang buat video dah. Fungsi cap radiator ni kan, bila radiator kau terlampau panas, dia ni fungsi dia melepaskan tekanan tu. Bila panas ada tekanan, ada pressure, dia ni melepaskan. Sekarang ni situasi motor aku panas
Tapi dia tak nak melepaskan. Faham tak? Jadinya tekanan enjin aku tu panas-panas. Dia tendang kat coolant. Coolant tengah aku tendang kat lubang ni. Menitik lah coolant. Benda ni. Dia tak melepaskan. Okey. Fungsi cap radiator. Jadinya korang, aku yang pakai sirik macam ni pun, aku boleh kena coolant panas macam tu. Apatah lagi korang yang pakai yang aftermarket tu, yang rata tu. Lagi kau punya radiator cepat panas. Kalau benda ni function, okey, Alhamdulillah. Kalau benda ni tak function, dia akan naik kau punya lampu enjin, kan? Lampu enjin, bukan lampu enjin, lampu temperature warna merah tu akan naik. Dan bila korang bawa ke bengkel, korang akan kena top set. Kau kena top set. Memang kena buka lah head dengan block tu. So cara korang sebelum hantar bengkel kan, aku nak minta, kalau korang lampu enjin korang menyala, lampu enjin lagi aku sebut, sorry. Lampu radiator korang menyala, warna merah kat atas meter kau tu, korang, aku minta lah yang mana boleh pegang spanner tu, at least lah, korang buka ni. Ni skru saiz 8 ke atau 10 ni. Kan, korang buka, korang tukar dulu cap radiator ni. Tukar dulu cap radiator ni. So cap radiator ni lah punca korang punya lampu merah tu menyala. Tak perlu lagi bawa pergi bengkel. Tukar benda ni dulu. Sebab kalau kau pergi bengkel, kalau ada bengkel yang jujur, Alhamdulillah lah kan. Kalau dapat bengkel tak jujur, dia suruh buka enjin, top set lah. Makan modal lah korang. So aku rasa benda ni lama banyak orang abaikan lah benda ni. So satu lagi, dah macam video-video aku tunjuk yang baru-baru ni kan, angin. Dia perlu angin juga guys. Dia perlu angin juga untuk sejukkan radiator ni. Tapi kalau angin pun tak boleh nak masuk lah guys. Dia duduk tepi macam tu kan. Kalau lah radiator duduk depan sini, okey lah, angin masuk, dia boleh bantu sejuk lah. Kalau duduk macam ni, angin susah nak dapat masuk, nak sejukkan. So kau punya cap radiator ni akan jadi bekerja lebih keras lah. Bekerja lebih keras untuk menstabilkan korang punya radiator ni. Jadi mana pakai yang aftermarket tu, korang beringat lah. Pakailah balik original. Okay guys. So dapat membantu korang. Aku harap dapat menjimatkan duit korang lah. Kan, supaya korang tak makan modal. Cap radiator. So itu saja video untuk kali ni. Harap korang boleh lah tengok motor korang tu sebelum hantar kedai, tukar cap radiator tu. Murah je guys. Okay lah. Assalamualaikum.